Hello, welcome back to Ashraf Hamid channel. Okay, so today aku nak tunjuk kat korang video aku balik kampung masa tahun akhir tahun 2025 hari tu. So kita pergi Melaka lah. Ni dekat clubhouse rumah mak aku. Bawa anak-anak aku main pool kat sini. Situ dia ada tengok. Masa ni pool ni baru renovate, so dia tak ada orang sangat lah. Kita pergi tu awal pagi, around 8 pagi tak ada orang. Want to swim? No one. Can I push you there? No one. Why? I dancing in the water. Hey, what did you throw it away? Wait, something. Ah! 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 Behind you! Behind you! Wow! Next kita pergi Bemban macam ni. So ada cik durian lah. Currently dekat Bemban masa tu tak banyak sangat lah ada kedai durian. So kita stop kat satu tempat di jalan je dekat Bemban. So next kita pergi ke Jonker Walk. Masa ni akhir tahun ni tak berapa ramai sangat lah. Masa ni bukan weekend, so tengok kita boleh lalu masa ni. Tak berapa ramai lah. Kita pergi sini nak pergi Jonker Walk kan, nak makan laksa. Laksa baba nyonya macam tu lah. Ini kita dah sampai lah kat Jonker Walk ni, kena queue sekejap. Mami. Agak panjang juga lah ni, kita tunggu dalam tak lama lah, tunggu dalam 10 minit. So this is it guys, laksa baba nyonya. Thank you for watching guys.